Kereta ikonik dan kereta paling rare yang dihasilkan oleh Proton sepanjang zaman. Satria Neo R3 Lotus Racing. Kereta ni dihasilkan pada tahun 2010 bersempena Proton ulang tahun ke-25. So kereta ni dihasilkan sebanyak 25 biji di seluruh dunia. So kau faham lah, kalau kereta ni limited edition, so kau rasa zaman sekarang harga di kereta ni berapa? So kereta ni aku akan beritahu, kereta ni harga lebih 100k. Tapi harga dia dah keras lah, 100k pun pakai kereta Proton kot. Pakai chassis Satria Neo R3 biasa. Dan horsepower dia lebih kurang 145 horsepower. Kau tengok 145 horsepower pun kuat juga macam keretanya kan. So kereta ni hatchback. Kereta ni colour hijau dan trim dia ada putih-putih, ada kuning-kuning sikit, dan ada bonnet depan dia bekas cover fiber. Dan tu kereta ni ringan lebih kurang 50 kilo pada kereta asal Satria Neo R3. Ini juga boleh bagi sebagai kereta collector je lah. 25 biji dalam dunia ni. Cuba kau bayangkan 25 biji, macam mana nak cari? Sekarang memang tak jumpa lah. Kalau kau jumpa tu, kau boleh beli, rezeki korang lah. So aku akan cerita sikit ciri-ciri kereta ni, apa yang menjadikan dia sesuatu benda ikonik yang agak rare dan dihasilkan oleh Proton itu sendiri. Ciri kereta ni, dia pakai Orlin dual flow dan dipandangkan dengan AP Racing brake caliper. So kau tengok, bayangkan barang-barang yang macam Orlin tu harga dah mahal, pakai brake caliper AP Racing, kau rasa tak harga bangsawan je tu? Mahal dia. Bonnet depan pula guna carbon fiber. So benda ni dapat menjimatkan dia punya weight dia tu sendiri. So kereta ni ringan lah. Senang cerita, kereta dia ringan. Kereta ni juga dia upgrade dia punya cam profile dia, dan gear ratio 1:4 tu dipendekkan untuk racing lah, senang cerita. So tapi malangnya dia tak dapat seat bucket daripada Recaro ke kan. Dia buat seat tapi cantik. Seat dia cantik, colour hijau. Dashboard pun dalam dia, interior dia colour hijau Lotus tu. Itulah, kalau dia seat tu dia kenakan dengan Recaro, aku rasa dah mantap dah. Dengan steering ke, tukar ke Momo steering ke kan, nak lagi mantap. Tapi dia orang tak buat. Dia cuma buat dekat bahagian luar saja dia punya exterior. Kalau interior dia ubah sikit, masuk sport, pasang Defi meter, lepas tu pasang Momo steering, lepas tu pasang Recaro bucket seat. Aku rasa kereta ni lagi merecik hawau.